Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin melaporkan program Komuniti Uni Madani tahun 2025 iaitu projek pendayaan kelestarian sosioekonomi OKU melalui projek Kitchen Garden di Pertubuhan Akademi Permata Impian APIM Semenyih, Selangor. Pusat Sama Museum Melaya Pertubuhan Akademi Permata Impian APIM dan Mardi. Ketua projek Dr. Muhammad Zufri Mahmat, Profesor Emeritus Datuk Dr. Azizah Barahudin, Dr. Maisarah Hasbullah, Dr. Nur Azlin binti Abdul Aziz dan Encik Johari Abdul Hamid merupakan ahli projek. Projek ini mempunyai 3 objektif: meneroka potensi penglibatan OKU dalam inisiatif kelestarian, menyediakan ruang dan peluang manfaat ekonomi, penjenaan pendapatan, mengumpul data perkembangan OKU dalam pendidikan kelestarian. Projek ini dilaksanakan dalam 3 fasa. Lokasi projek Pertumbuhan Akademi Permata Impian di Semenyih, Selangor, di bawah Parlimen P101 Hulu Langai. Bilangan penerima manfaat sekitar 50 orang komuniti OKU pembelajaran termasuk ibu bapa, penjaga dan komisi tempat. Isu dan kepentingan projek: OKU pembelajaran menghadapi masalah cabaran yang besar untuk mendapatkan pekerjaan, dan disebabkan itu perlu ada satu sistem sokongan untuk menyediakan OKU dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang ekonomi. Ruang dan peluang perlu disediakan dan diberikan untuk golongan ini berfungsi pada kemampuan mereka yang terbaik. Justru, projek yang dilaksanakan ini berperanan sebagai strategi lestari untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran ke arah pembangunan sosioekonomi komuniti OKU pembelajaran. Terdapat beberapa masalah serius di Pertubuhan Akademi Permata Impian APIM seperti kekurangan pengisian program harian yang konstruktif, perkembangan kendiri, interaksi dan komunikasi sosial anak-anak OKU yang rendah, serta stigma negatif termasuk oleh bapa penjaga sendiri terhadap potensi dan keupayaan anak-anak mereka. Penyelesaian atau pelaksanaan: bertitik tolak dari situ, pasukan kami telah memulakan projek Aquaponik Urban Kit berskala kecil untuk membantu APIM membangun potensi anak-anak OKU ini. Secara keseluruhan, projek ini diharap dapat membantu OKU terlibat dalam peluang ekonomi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi sepanjang penglibatan projek ini, selain meningkatkan perkembangan sasiah anak-anak OKU di APIM. Antara aktiviti yang telah dijalankan: bengkel teori dan praktikal Urban Kit di Masjid Al-Hasanah Bangi, pemasangan unit Aquaponik Urban Kit di APIM, latihan dan penerangan Aquaponik Urban Kit kepada OKU di APIM, program apresiasi lestari dan penyerahan rasmi projek Urban Kit Uni Madani 2025 yang telah dilakukan di APIM. Impak dan manfaat dari segi ekonomi iaitu untuk penjanaan pendapatan dan penggunaan harian di APIM. Dan yang kedua, pembangunan kendiri dan sasiah anak-anak OKU pembelajaran di APIM. Testimoni APIM, ibu bapa dan peserta OKU. Dapatan awal menunjukkan peserta OKU memberi respon yang positif terhadap aktiviti hands-on sistem Aquaponik Urban Kit. Peserta menunjukkan peningkatan keyakinan, menunjukkan minat mengenai kefahaman tentang konsep asas air dan kitaran nutrien, serta menunjukkan keupayaan bekerja dalam kumpulan. Penyedia APIM juga melaporkan peningkatan minat dan motivasi peserta ketika terlibat dalam aktiviti projek. Dapatan ini adalah satu perkembangan yang sangat positif ke arah pembentukan dan pembangunan kendiri, jati diri dan kolektif peserta. Output projek: hasil sayur-sayuran dan juga ternakan ikan secara kecil-kecilan, dan kami menghasilkan laporan teknikal fasa 1 serta panduan latihan OKU pembelajaran dalam Aquaponik Urban Kit. Sekian, terima kasih.